Assalamualaikum, kami daripada BGTV. So, Alhamdulillah ni, diberikan kurniaan rezeki kita masih lagi berada di table ini. Masih lagi berada di platform yang sama. Betul. Jadi kepada korang yang mana tonton video kita sekarang ni, kita just nak bagi tahu bahawasanya ini adalah berita baik ni. Yang mana BGTV Plus ataupun B Plus platform sekarang ni kita dah ada game free untuk korang semua. Lebih daripada 10 game korang boleh main dekat 20? situ. 20 game. 20 game. Dah lah korang boleh tengok video-video yang best. Ada game free lagi tu. Betul. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia mana ada content creator ataupun platform tempatan yang buat macam ni. BGTV je yang buat. BGTV saja guys. Sementara korang bori-bori nak tunggu video kan, korang boleh main game juga kat situ. And seperti mana korang boleh tengok sekarang ni kan, kita ada pop-up ni. Ini adalah salah satu game yang kita tunjuk kat korang. Kita ada game pool, kita ada game tembak-tembak, kita ada game running-running kan, lari apa semua. Kita ada game Uno pun ada. Tapi yang paling best Rip, game-game yang Arif sebut tadi semuanya multiplayer. So korang boleh main dengan kawan-kawan korang juga. Betul. Bukan hanya dengan bot, semua dia boleh. Dengan kawan-kawan semua boleh. And ada orang tanya, kenapa pula BGTV nak letak game ni? Sebab apa? Sebab kita nak pastikan orang ataupun user tak boring. Diorang boleh pergi ke BGTV Plus untuk main game sekali. And di samping korang menonton kita punya eksklusif video di BGTV. Itu saja. Sekarang ni kita ada RM15, tapi kita ada B Promo 26. Masih lagi ada guys. B Promo 26 tu masih lagi ada, di mana kalau korang apply kupon tu, korang akan dapat harga RM10 sahaja. Jadi tanpa kita melengahkan masa ni, hari ni kita nak buat apa ni? Hari ni kita ada satu podcast. Bagi aku podcast kali ni dia meaningful hari. Meaningful untuk kita dan juga untuk orang luar kat sana. Ini boleh cakap pasal kawan, pasal kau punya keluarga, dadah, realiti hidup. Realiti hidup. Seperti mana korang tahu, BGTV hanya bawa realiti hidup saja ke dalam video di internet kami. Tapi this time aku rasa akan hit, InsyaAllah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita nak memperkenalkan kita punya tetamu dulu. Sekejap. Before that, kita just nak intro sikit lah. So which is tetamu kita ni, kita dapat menerusi kawan kepada kawan kita. Betul. Kawan kepada kawan. So dia ada cakap lah bahawasanya brother ni dia baru keluar penjara. Selama berapa lama? 8 tahun. Tapi kalau ikutkan hukuman jatuh 12 hukum 12 tahun. Pada usia yang sangat-sangat muda. Sangat-sangat muda. And sekarang ni dia pun dah late 20s. And tapi dia punya punca dia, bila korang dengar, korang akan rasa sakit hati. Sebab apa? Pasal kawan jugalah dia. Pasal kawan juga. Kita tak boleh nafikan apa yang dia buat ni bukan benda yang baik. But at the same time, ini adalah pengkhianatan yang berlaku di antara kawan dengan kawan lah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, boleh tak kita nak introduce bro? Nama, umur, daripada mana bro? Okay, nama Fairuz, umur 28, daripada negeri KL lah, wilayah lah. Umur 28. So maknanya kau masuk penjara pada usia kau 20. Gila. Muda starting umur. Di mana starting umur 20 ni kita baru nak kena hidup. Nak explore kan. Okay, Fairuz. Sebelum kita start kan, kita orang nak tahu dulu lah. Kita tak nak panjang-panjang kan. Kita nak tahu dulu apa awak punya background. Maksud saya, maksud kami dari segi awak punya journey kehidupan masa kecil-kecil awak macam mana, awak sekolah macam mana, awak share sikit boleh tak background latar belakang awak? Okay, aku lahir dekat KL. Okay. Tapi membesar dekat Perak dengan nenek aku. Sebab mak bapak aku ni bercerai. And then aku membesar kat Perak dengan nenek aku lah. Sampai umur aku 12 tahun, mak aku meninggal. And then aku lari balik KL sebab nak duduk dengan bapak aku. Kiranya kalau kau tak lari pada mak kau kan, sana, kau akan duduk mana selepas mak kau meninggal? Duduk Perak lah. Dengan cousin-cousin semua lah? Dengan adik aku. Dengan adik. Okay. Dengan nenek. Dengan nenek lah. Basically dengan nenek lah. Okay. Jadi kau sekolah dekat mana? Boleh cerita sikit? Sekolah rendah dekat Perak, dekat Ipoh. Lepas pada lari nak balik KL, nak duduk dengan bapak aku tak sekolah. Sebab ada masalah family sikit kan dengan bapak aku. Tapi aku dapat satu family angkat lah. Diorang kutip aku, diorang bagi aku sekolah. Tapi sekolah dekat Sepang. Sebab diorang duduk sana kan. Sampai tingkatan 2, lepas tu kena buang sekolah kan. Nakal sangat kan. Maknanya kau duduk Sepang lah time tu? Duduk Sepang. Kau sekolah sampai tingkatan 2? Sampai tingkatan 2. PMR semua tak ambil lah time tu? Tak ambil. Okay. And after that?
After that, lepas kena buang tu aku lari balik KL balik cari bapak aku. Tapi tak jumpa. Kenapa nak kena cari bro? Sebab aku rasa dia je yang ada dengan aku time tu. Tapi tu lah, silap aku ke apa aku tak tahu. Aku tak jumpa dia. Masa kau cakap kau tak jumpa tu, tapi kau ada adik kan? Tadi kau cakap kau dengan adik kau kan? So adik kau pun ikut sekali lah? Tak, adik aku duduk dengan nenek. Aku lari seorang. Kau lari seorang. So basically dekat sini ayah kau bercerai lah dengan mak. Bercerai, and after that kau lari daripada pangkuan mak kau sebab kau nak pergi duduk dengan ayah kau. Daripada Sepang daripada Sepang. Daripada Sepang kau pergi ke KL untuk cari bapak kau tapi tak jumpa. Macam mana boleh jumpa? Boleh cerita sikit? Macam mana boleh jumpa? Aku jumpa, bukan jumpa macam aku jumpa depan-depan bapak aku. Tapi aku tahu bapak aku ada dekat dalam penjara? Ya. Okay. Tapi itu lama punya cerita lah. Okay, lepas pada tu aku struggle sikit lah dekat KL ni kan. Dengan umur aku 14 tahun. Nak cari duit makan dan benda semua. So kau duduk mana? Kalau kau dah datang KL lah betul? So kau cari bapak kau tak jumpa, kau duduk mana? Raya-raya lah, tidur sisi je. Oh ya? Ada je rumah tapi budak kan tu. Tahu nak seronok kan. So tidur sisi. Tidur taman kan. Dengan kawan-kawan lah, betul. So okay, and after that bila kau dah tahu dah jumpa ayah apa semua, itu adalah kau punya childhood kau lah. Jadi jap, aku cuma nak faham. Maksudnya lepas kau tak sekolah tingkatan 2, kau buat apa bro? Maksud aku macam kawan-kawan lain macam mana? Kawan lain pun mesti ada sekolah kan? Kawan-kawan lain ada sekolah. Dorang ada family dorang. Tapi dorang akan budak-budak cari masa untuk kawan-kawan lah, betul tak? Jadi aku membesar time tu dengan keadaan yang surrounding yang tak berapa sihat lah. Sebab tu aku macam terjebak sikit dengan benda-benda dadah ni. So maknanya kau boleh cakap pada usia kau kanak-kanak lah, bawah 18 tahun, kau memang dah berdepan dengan surrounding environment dengan dadah apa semua. Ya. Okay, maknanya kawan-kawan apa semua lah. Okay, and after that before kita nak masuk kau habis kau lepas pada fasa umur 17-18 tahun ni kan, boleh kau share lagi tak pada ketika usia kau 16-17 kau kerja ke atau macam mana ke time tu pada usia kau muda tu? Lepas pada aku tak tentu arah dekat KL, aku ada bapak tiri tak jadi tau. Macam mana bapak tiri tak jadi? Sebab arwah mak aku ni nak kahwin. Tapi dia meninggal. Okay. Tak sempat. Jadi bapak tiri tak jadi aku ni cari aku kat KL. Okay. And then jumpa dia bawa aku keluar pergi makan, pergi beli pakaian dan benda semua. And then dia hantar aku balik Ipoh. Duduk balik dengan nenek aku. Okay, duduk balik dengan nenek aku. So aku duduk dengan nenek aku nak bagi aku sekolah. Tapi aku dah terbiasa dengan surrounding yang tak sekolah. Tak sekolah, nak pergi enjoy, nak pergi main. Faham tak? And then aku tak nak sekolah. Jadi nenek aku pun tak boleh buat apa. Keras kepala kan. Lepas pada tu 2016-2015 macam tu lah, bapak aku datang tiba-tiba. Bapak kandung? Bapak kandung aku. Jadi dia dah keluar daripada penjara lah? Ya, dah keluar daripada penjara. Dia keluar daripada penjara, datang cari aku, cari adik aku. Tapi adik aku time tu dah meninggal lah. Meninggal umur? Umur 14. Sakit apa? Accident motor. Allah, innalillah. Okay. Dia nak ambil kita orang adik-beradik. Nak kumpulkan balik semua adik-beradik kita orang ni untuk duduk sekali dengan dia. Jadi kira time tu nak start fresh balik lah kan? Ya. Tapi aku jadi macam tak percaya lah kan. Sebab sebelum ni aku cari dia tak ada. And then aku tahu dekat dalam penjara. Jadi aku takut benda yang sama berulang. Aku tak tentu arah kat KL. Nak cari duit makan semua susah. Sampai aku nak kena buat kerja benda-benda yang tak betul untuk dapatkan duit makan, nak survive kan. Aku cakap kat dia aku tak nak duduk dengan dia. Sampai dia merayu kat aku. Dia cakap kat aku dia nak kumpulkan semua adik-beradik. Dia nak buat live dia nak berubah. Aku cakap boleh. Buktikan dulu. Dah cukup bukti, datang sini balik, baru bercerita. Kalau aku tengok okey, baru aku ikut kau. Aku cakap kat bapak aku. So masa yang kau cakap kau datang KL, kau tak jumpa bapak kau masih lagi kat dalam kan, kau cari duit nak makan.
Macam mana kau survive tu? Kau melalui apa? Melalui Ini cerita kau punya pengalaman lah, pengalaman yang takkan berulang lagi pun. Mula-mula tu benda yang aku buat, dulu aku tolong ada seorang kakak ni lah. Dia ni ada buat macam wedding planner tau. So aku tolong dia angkat-angkat barang. Jadi lepas dah angkat barang tu semua, dia bagi aku duit untuk aku makan. Jadi macam tu aku survive. Sampai satu tahap aku kenal seorang orang ni yang bawa aku masuk ke dunia dadah ni. Okay. Jadi bila dia minta tolong aku hantar benda ni dekat satu tempat, and then aku balik, dia bagi aku duit banyak pula. Aku budak, jadi aku rasa benda tu seronok . Okay, sebelum kita masuk part tu kan, berapa banyak duit dia dapat? Kita nak disclaimer awal-awal pada audiens. Ini adalah realiti kehidupan kat luar sana. Tak kisahlah macam mana apa yang diceritakan dalam cerita dalam video ni adalah kisah benar. Maka apa yang ada pengajaran kita ambil, apa yang jahat ataupun kurang baik kita jadikan sepadan. Okay, so ini kita nak disclaimer awal-awal supaya kita tak nak jadi isu. Ini adalah pengalaman yang dikongsikan saja. And last kali korang kena tengok apa yang berlaku dekat dia disebabkan dia ambil keputusan untuk buat benda tu. Okay, teruskan bro. So lepas aku dah dapat kabel untuk hantar benda-benda ni. Benda tu apa? Boleh aku tahu? Dadah. Dadah apa? Jenis apa? Jenis Shabu. Shabu, okay. Shabu. Dan time tu pada kau usia form apa tu? Tingkatan umur berapa? Form 2, form 3 macam tu lah. Lepas kau dah tak sekolah. Lepas dah tak sekolah. So time tu aku belajar benda ni, terjebak dengan benda ni kan. Dapat duit banyak pula. Berapa amount tu bro? Sekali hantar dorang bagi kat aku 50 ke 100 lah. 50 apa ni? RM50. Sikit Ke 100. Tapi time tu budak. Kita pula susah nak cari duit. Biasa tolong angkat benda berat-berat. Dapat RM20, RM25. Ini kita pergi hantar, jumpa orang, bagi benda tu. And then dapat duit 100 ke 50. Time tu kau tak ada rasa macam takut ke apa? Tak ada? Sebab kau tahu benda tu adalah dadah ke kau tak tahu benda tu dadah? Pada mulanya aku tak tahu lah. Tapi dah lama-lama tu kan baru tahu tu dadah. Jadi aku sebelum aku tahu benda tu dadah, aku buat benda tu tak ada apa-apa jadi kat aku. Jadi bila aku dah tahu benda tu dadah, aku tetap okey. Sebab kau dah terbiasa. Sebab aku dah terbiasa, aku rasa macam berlepas je. Berlepas je. Sebelum ni aku buat tak ada masalah kot. Tapi bila aku bagi tahu orang benda yang aku tahu dah benda ni dadah, diorang bagi tahu aku kalau ada apa-apa kau lari je. Tak pun kau call Jadi aku pun cakap okey lah. Tapi time tu okey lah, tak ada kena tangkap kan. Time tu lah. Time tu lah. Jadi okey, dekat sini yang kita boleh simpulkan untuk fasa awal ni, kau rasa maksudnya dekat sini kenapa engkau tak tahu itu dadah? Adakah disebabkan kau tak sekolah masa tu? Ini aku nak tahu perspektif kau lah. Kau rasa kenapa kau berani buat benda tu pada usia kau sangat-sangat kecil? Sedangkan pada usia kita umur 16 atau 13, 14, 15 ni, usia yang memang kita kena pergi sekolah untuk kita kenal apa, untuk kita belajar. Tapi kau pada tu memilih untuk terjebak dengan benda macam ni. Kau rasa kenapa sesetengah orang terjebak dengan benda-benda macam ni pada usia yang awal? Bagi pendapat pengalaman kau lah. Sebab mungkin kurang pandangan daripada keluarga satu. Lagi satu keadaan sekeliling memaksa. Dia nak survive kan. And then itu cara paling senang. Sebab kalau ada orang yang guide budak-budak yang umur time macam tu untuk jalan ke elok lah. Tapi bila tak ada, yang guide pula ramai pula yang jenis ke arah situ. Ke arah tu. Mungkin sebab circle kau pilih kot. Ya. Sebab circle aku pilih tu. Dan dalam masa berapa tahun tu kau buat kerja macam tu? Jadi delivery. Daripada umur 14 sampai 16 lah. Sampai 16. Sampai 16. Lama tak ah? 2 tahun lah lebih kurang lah. So dalam masa 14 sampai ke 16 tu kan, penerimaan kau dekat bapak kau tu macam mana? Penerimaan aku, lepas aku dah dapat kerja, aku dah dapat kerja. Lepas tu 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 aku dah da
Penerimaan kat bapak aku tu mula-mula aku tak boleh terima lah, sebab aku cari dia. Aku tak jumpa. And then penerimaan aku macam buat apa aku nak pergi kat dia. Aku dah boleh buat sendiri, aku dah boleh dapat duit sendiri. Walaupun dia tengah usaha untuk pujuk kau. Ya. Kawan aku boleh bagi aku duit. Jadi aku ikut diorang. Sebab lagi senang. Sampai 16. Kenapa sampai 16? Sebab lepas pada 16 tu aku dah start isap ganja. Okay. Jadi aku ada satu pemikiran yang bila aku nak isap ganja ni, aku ada satu pemikiran yang macam aku tak nak keluarkan duit. Aku tak nak ajak kawan-kawan aku ni yang kena sekeliling aku ni keluarkan duit. Jadi kita orang buat apa? Kita orang buat kerja lah. Jual ganja. Guys, cerita ni mungkin explicit sikit, tapi inilah yang sedang berlaku realiti kat luar sana. Okay, seperti mana kita tahu tadi, kita ada introduction, kita ada cakap yang kau kena masuk penjara 8 tahun. Ya. Boleh tak kau cerita sebelum tu? Perjalanan tu sebelum kau kena 8 tahun tu, apa yang berlaku sebenarnya? Situation macam mana? Okay, aku cerita daripada macam mana member aku ni contact aku. Okay. Sekejap, sebelum tu kan, sebelum member kau contact kita, 16 tahun kau dah start isap ganja kan? So dalam pada usia kau 16 tahun tu, kau masih lagi buat kerja tu and lagi berat lah. Maksud aku, kuantiti barang yang kau menghantar tu lagi berat ke atau masih lagi kecil-kecil? Mula-mula kecil-kecil sebab nak lepas untuk isap. Okay. Dapat duit sikit? Duit sikit. Itu je. Dengan kawan-kawan semua. Okay, sambung terus. So dekat mana tadi? Yang pasal macam mana kau boleh terjerumus ke 8 tahun. Macam mana kau boleh tahu? Kita orang ada 5 orang tau. Total 5 orang yang buat kerja sekali. So 5 orang ni memang rapat lah. Apa jadi pun memang rapat. Satu hari ni, aku tentu tak ada dekat KL. Aku ada dekat area Selangor. Aku ada dekat area Selangor. And then dia call aku. Kawan aku ni call aku, minta aku barang sekilo. Sekilo ganja? Sekilo ganja. Sekejap, sekilo kena gantung? 39B. 39B Time 2018 39B gantung hukuman gantung lah. Oh shit. Okay. And then aku pun okay lah. Sebab dia dah biasa buat kerja dengan aku kan, buat sekali sebelum ni. Jadi aku pun percaya. Aku pun daripada Selangor, aku shoot balik KL, pergi jumpa dia. Okay, sampai-sampai kat dia bagi dekat aku duit. Aku cakap kat dia, jom ikut aku. Cakap tak apa lah, aku tunggu kat flat. Aku pun cakap okey lah, tak apa lah, kau tunggu kat flat. Aku pun balik aku tukar baju apa benda semua. Aku pack sekilo tu dekat dalam plastik hitam. And then aku turun pada flat. Aku letak dekat dalam bakul motor. Sekilo Sial. Aku letak dalam bakul motor. And then aku contact dia. Aku cakap kat dia, dekat mana kau, kat dalam flat kau ke? Kan? Jadi dia cakap aku pun okey lah. Aku pun start motor, aku pusing. Kau start motor dengan barang sekilo dalam dekat ni? Ya. Sekilo tu anggaran besar mana? Sekilo tu anggaran besar mana? Besar buku teks sekolah. Ya. Mak, kau bawa kau bawa naik motor macam tu bro? Oh shit. Sebab kau tak pernah kena tangkap lah. So tak kau pernah rasa macam tak pernah kena tangkap, tak pernah nak tahu apa benda 39B tu. Time tu lah. Tak tahu. Yang tahu aku dapat duit, boleh hisap. boleh hisap. Okay. Tapi time tu dah heavy sikit buat kan. Sebab nak duit banyak kan. And then aku pun pergi pusing-pusing dulu, tengok keadaan, tengok line lah orang cakap. Tengok line. And then kau tengok line sambil motor kau ada barang ke? Ini apa life hack apa ni? Ini bukan life hack bro. Itu bukan tengok line. Lepas tu? And then aku call dia balik. Aku cakap kat dia, sebab time tu aku nak pergi makan tau. Lepas tu aku nak pergi jumpa ex-couple aku. Untuk sambungan yang video korang tengah tengok ni, korang boleh tengok di website bgtv.my. Kita tak boleh post video penuh dekat YT. So kita post dekat kita punya website bgtv.my menggunakan promo kod BPROMO26 untuk korang dapatkan harga RM10 sahaja. Okay, apa lagi korang tunggu? Pergi dekat www.bgtv.my, guna promo kod BPROMO26. Pergi sekarang.